Manalah barang aku ni. Aku selalu letak kot. Aduh. Budak Iman ni. Tak reti nak lipat baju. Hai, macam-macam lah. Telah jauh berkelana entah di mana. Ada rasa hanya kunjung kasihnya. Biar panas membakar, biar rencau mencabar. Betul ke tak aku nyanyi ni? Alam tak pilih. Mak, oh mak. Kenapa Iman oi? Panggil-panggil mak jerit-jerit tu ni kenapa? Aku nak tanya ni. Mak jumpa tak akak punya buku? Alah, buku novel akak tu. Buku ni nama dengan buku yang lain tu. Mak nampak tak mak? Ha? Buku ni nama yang kau beli kat akak RM50-60 tu. Hai, kau cari dah ke belum? Kan mak cari kan jumpa ke tu? Mak ketuk kepala kau nak? Akak cari dah mak, tak jumpa-jumpa. Akak pusing dah tu bilik dah akak cari, tak jumpa-jumpa. Mak try lah cari mak. Akak cari tak jumpa, mak cari. Tak yakin saya. Kau sabar sekejap man. Kalau aku cari aku jumpa, memang ketuk kepala kau. Kau sabar sekejap. Hai si budak seorang ni, kena aku juga yang cari. Malas aku dah. Aku kata dah. Man, buku kau atas meja ni man oi. Ai, atas meja? Akak cari dah kat situ mak. Betul ke atas meja? Yelah. Saya pergi tengok Ustaz. Adalah mak. Jumpa pun buku ni. Okey. Terima kasih mak. Yelah. Lain kali kau cari tu pakai mata, bukan pakai lutut. Oh, budak-budak zaman sekarang lah. Dah lah aku nak pergi lipat baju. Aku lipat baju pun tak habis lagi. Peluang budak seorang ni. Hai, sakit kepala aku. Jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ini.